lengkapkan. Jom kita tanya cikgu. Kalau cikgu tak nak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu? Ya Mia, kenapa? Kalau cikgu tak nak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Oh, cikgu nak jadi tukang masak. Hey, what's up guys? Cikgu nak jadi apa? Cikgu nak jadi seorang business. Cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Cikgu nak jadi runner 5km. Saya nak jadi penyanyi. Lengkapkan diri. Cikgu nak jadi apa? Saya nak jadi tukang kebun. Cikgu mungkin nak jadi pelakon filem. Saya jadi suri rumah sepenuh masa. Aku akan jadi pemesel rumput. Saya nak jadi engineer. Saya nak jadi suri rumah. Cikgu nak jadi doktor gigi. Cikgu nak jadi penari. Saya nak jadi usahawan yang berjaya. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? 8 hours later. Mungkin cikgu akan jadi influencer. Saya jadi ahli farmasi. Maybe singer. Later that same evening. Doktor haiwan kot. Jadi ustaz mungkin ustaz jadi peguam kot. Wartawan. Allahu Akbar Abah Aziz. Tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Jadi doktor. Okey, insya-Allah saya akan jadi peguam. Cikgu, kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Askar. Abang Askar tembak saya sekarang. Doktor. Doktor? Cikgu, kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Peguam kot. Saya nak jadi doktor. Okey. Nurse. Nurse, okey. Cikgu nak jadi apa? Oh, saya nak jadi suri rumah. Kadar tekanan suri rumah lebih tinggi berbanding wanita yang bekerja. Cikgu nak jadi penjaga gol kebangsaan negara.